Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membidas tindakan Ahli Parlimen Pembangkang yang memboikot sesi perbahasan berhubung pembentangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Lembaga Tabung Haji di Dewan Rakyat hari ini. Syed Saddiq berkata, urusan serta tanggungjawab lebih 221 ahli parlimen yang berada dalam keadaan sihat tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat hadir atas faktor kesihatan. Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Kita bukan boikot Perdana Menteri, kita sedang memboikot amanah kita kepada jutaan pendeposit TH. Disebabkan itu, sebagai ahli parlimen pembangkang, saya tidak memilih untuk memboikot tetapi Muar memilih untuk berbahas menggunakan fakta dan data supaya maruah, integriti dan nama baik lebih 10 juta pendeposit TH dapat dibela, katanya semasa sidang khas Dewan Rakyat hari ini. Terdahulu, Blok Pembangkang kecuali Ahli Parlimen Bersatu keluar Dewan Rakyat dan tidak mengambil bahagian dalam sesi penerangan berkenaan selepas tidak berpuas hati dengan keputusan yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul untuk meneruskan sesi itu tanpa kehadiran Perdana Menteri. Syed Saddiq turut mengingatkan bahawa sidang Dewan Rakyat bukanlah sekadar one-man show yang bergantung kepada seorang individu yang sakit Perdana Menteri tetapi yang tidak buat kerja pula kita, yang dibayar puluhan ribu ringgit, gaji, pencen sudah tentu dapat dan pada masa yang sama allowance hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang tetapi kita gagal memainkan peranan berkenaan. Jelas RCITH bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbelah, katanya.